Langsung, kalau boleh cabut dulu benda yang kau rasa nak cabut. ECU, TCU, fuse box nak cabut, bateri je bawa cabut keluar, bawa lari bateri. Pisahkan tenaga api. Tenaga bateri ni, kadang-kadang sebab tenaga bateri ni tak ada knowledge, kepala bateri dah tak ada buka. Ada yang dah buka, lepas tu tengok lebih kurang minyak tak masuk air, gearbox tak masuk air, pasang kepala bateri, dia pun on, terus start, terus shot. Itu yang tangkap ECU terbakar, TCU semua dah shot. Secara tak langsung itu makan modal tu. Sikit tak nak macam tu. Kalau boleh pisah, lari, boleh cabut dulu. Cabut kau rasa, ni ECU ni mahal ni. Takut-takut dah buat nanti dah tak boleh, kena tukar ECU. Main ratus-ratus juga. Kena kereta-kereta moden sekarang. Air mata guys. Tempat-tempat yang andai katalah korang memang tempat banjir, ambil lah insurans cover terus kereta banjir, senang. Benda dia panggil apa Bencana. Bencana, dia ada bencana.